Dah ada keputusan. Sudah ada keputusan, Syekh. Kita dah setuju dah tadi. Cukup, Syekh, cukup. Kami dia pun ada Cukup, Syekh. ada bermasalah. Tuan-tuan, Cukup, Syekh, cukup. Ada kami memang double standard. kalau hari ini kita berkeras untuk nak tolak dan sebagainya, kita tak ada apa-apa, kita tidak ada autoriti nak buat keputusan pada hari ini. Saya faham. Tuan-tuan sayang pada parti, saya faham. Saya pun tak nak pas ini diharamkan, saya pun tak nak. Tapi kita bertindak rasional. Tuan-tuan tak tahu duduk atas ini bagaimana perasaan saya. Sebut ROS boleh haram, saya sayang. Tolong bagi mandat. Kita tak boleh buat apa dalam muktamar ini. Kita tidak ada siasatan. Saya yakin saya akan bawa, saya akan serah sendiri. Dan kalau MSU putuskan bahawa muktamar kita tidak sah, kita boleh adakan muktamar dan pemilihan semula. Kalau itu yang dikehendaki, kita akan buat berdasarkan apa yang termaktub dalam perlembagaan dan tata cara pelaksanaan muktamar kita. Saya kira sudah cukup, saya tutup, saya tak izinkan siapa lagi untuk memberikan penjelasan. Dan tadi saya dah dapat mandat yang banyak, lebih daripada apa yang sepatutnya untuk saya bawa perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ini saya akan bawa, bukan tunggu esok. Pada ini untuk disiasat oleh pihak yang berautoriti. Dan kalau keputusan mereka kata batal, batal. Yakinlah kepada pimpinan yang kita lantik, terutamanya Majlis Syura Ulama yang mengawal pergerakan perjalanan parti Islam kita ini. Yakinlah tuan-tuan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah merapatkan hati-hati kita untuk kita berada di atas landasan sayang kepada Islam, sayang pada PAS, sayang pada ulama, tuan-tuan sekalian.